Movie ni saya recommend untuk korang tambah dan improve skill dan ilmu leadership korang. Nama movie ni We Were Soldiers. Lakonan Mel Gibson sebagai Lieutenant Colonel Helmore. Movie ni berkisarkan kisah benar tentang perang Amerika dan Vietnam. Tapi saya tak nak sembang bab tu. Saya nak sembang tentang karakter Lieutenant Helmore ni. So Lieutenant Helmore ni mengajar tentang environment macam mana dalam perang ni dengan hiruk pikuk dia, dengan huru-hara bagai bagaimana seseorang leader tu boleh menenangkan diri dia dalam keadaan yang agak huru-hara dalam perang. Dan ada satu scene ni, dia ada dua orang dan Helmore ni menilai dua orang ni siapa ketua yang baik, siapa yang terlampau nampak loud. So dia menilai dua orang ni lah. Seorang ni dia kata yang ni adalah leader sebab dia guide dia punya orang. Orang lagi ni dia kata dia eager, ataupun dia loud, dia ganas nak arah orang dengan jerit-jerit kan. So saya bukanlah seorang askar. So saya nak evaluate askar macam tu, saya tak layak lah. Cuma movie ni boleh ajar bahawa kadang-kadang dalam hidup ni memang akan ada huru-hara. Memang tiba-tiba kita dah plan sesuatu, tiba-tiba ada suatu kemalangan yang tidak baik berlaku dan menyebabkan kita hancur. So ramai orang kegelabah, oi apa plan aku hancur. Tapi sebenarnya kita kena bertenang dan kena fikir macam mana nak menyelesaikan masalah. Dan movie dia mengajar benda tu. Walaupun movie ni nak tunjuk tentang perang, tapi dia boleh berkait juga dengan aspek kehidupan yang lain. Dan kedua, dia nak beritahu leader ni dia akan guide orang bawah dia. Apabila berlaku masalah, apa nak kena buat. Bukan semata-mata loud, semata-mata tengking orang. Kau pergi sana, pergi sana. So leader bukan hanya sekadar tengking. Leader dia kena guide orang bawah dia untuk melakukan sesuatu supaya orang bawah dia faham apa yang nak kena buat. The good leaders are the good mentors.